Pernah terfikir nak cerahkan kulit kusam tanpa perlu keluarkan wang banyak untuk produk mahal? Anda boleh cuba masker wajah DIY yang mudah dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan semula jadi seperti ubi bit dan yogurt. Ubi bit sangat kaya dengan antioksidan kuat yang membantu memudarkan noda hitam, mengurangkan kesan penuaan dan menjadikan kulit lebih berseri secara semula jadi. Yogurt pula mengandungi asid laktik yang lembut menanggalkan sel kulit mati, memperbaiki tekstur kulit dan menjadikan tona wajah lebih sekata serta licin. Cara penyediaannya sangat mudah dan cepat. Ambil separuh ubi bit segar, kupas kulitnya dan kisar hingga halus menjadi puri. Kemudian, campurkan 2 sudu besar yogurt asli tanpa gula ke dalam puri ubi bit tersebut dan kacau hingga sepati. Sapukan masker ini secara rata ke seluruh wajah yang telah dibersihkan. Elakkan kawasan sekitar mata dan bibir. Biarkan masker ini selama 15 hingga 20 minit supaya nutrisi dan vitamin dari bahan semula jadi ini meresap ke dalam kulit dengan baik. Selepas itu, bilas wajah dengan air suam dan keringkan menggunakan tuala bersih dengan cara menepuk lembut. Amalkan rutin ini 2 kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan konsisten, kulit anda akan kelihatan lebih cerah, segar dan tona wajah menjadi lebih sekata tanpa celah. Rahsia kecantikan ini sangat mudah, murah, dan boleh dilakukan sendiri di rumah tanpa perlu risau tentang bahan kimia berbahaya. Sesuai untuk semua jenis kulit, masker ini membantu anda tampil lebih yakin dengan kulit yang sihat dan berseri. Cubalah hari ini dan rasai transformasi semula jadi yang menakjubkan.